jenama roti nombor 1 Malaysia ni ceritanya tak bermula dengan roti pun. Kalau anda fikir Gardenia memang dari dulu jual roti, fikir balik, ada twist sikit. Sebenarnya semuanya bermula dari sebuah restoran kecil yang jual makanan barat. Kita patah balik ke tahun 1959. Di Sabah, Datuk Wong Tisfat buka restoran Gardenia. Tapi, game changer dia bila mereka mula perkenalkan roti sandwich gaya Amerika. Terus popular. Masuk tahun 1996, roti lembut tu dah jadi favourite orang Sabah. Inilah permulaan segalanya. Nak sempurnakan resipi, mereka perlukan kepakaran. Jadi, mereka import pakar dari Amerika. Dan muncullah senjata rahsia mereka. Namanya Horatio Slocum. Bukan calang-calang orang. Dia ada lebih 30 tahun pengalaman dari Amerika. Apa yang Slocum buat? Dia ada strategi 3 langkah yang simple tapi power. Hasilnya, roti Gardenia bukan lagi roti biasa, tapi dah capai standard antarabangsa. Lompat ke tahun 1986. Gardenia ambil langkah paling besar, masuk ke Semenanjung. Dan dari situlah jenama ni meletup, terus jadi roti pilihan setiap keluarga. So, macam mana jenama dari Sabah ni boleh kuasai pasaran sampai macam tu sekali? Rahsianya mudah je. Roti yang sentiasa lembut, ada di mana-mana dan jenama yang kuat. Tapi, kunci utamanya satu je. Gardenia tak jual roti, tapi mereka jual kepercayaan. Ini tunjukkan betapa kuatnya kuasa kepercayaan. Ia bawa jenama ni keluar dari Malaysia. Sekarang ni, jenama Gardenia dah ada di Singapura, Filipina dan banyak lagi. Jadi, lain kali nampak roti ni, ingatlah kisah restoran kecil dari Sabah sebab ceritanya belum habis lagi. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!